asma. Lepas itu dia main kencing manis, darah tinggi. Baru nak mula lah dia. Bapa mentua saya ni, dia berumur 83 tahun. At the first place dia memang asma lah. Maknanya dia kalau jalan ke, kalau mandi pagi ke mesti penat. 2 hari berturut dia makan, nampak beransur. Lepas tu itulah. Daripada situlah saya teruslah makan, bagi dia makan hari-hari. Sehingga sekarang. Daripada dulu pun makan ubat banyak lah. Sampai 10 biji. 10 jenis. Jadi semenjak tu saya minum Phytex. Mulanya sebotol. Belakang saya tambah untuk minum lagi lah. Sampai 2 botol saya rasa dah kurang lah. Dan penyakit saya pun dah kurang banyak. Masa bulan puasa tu memang doktor bekalkan dia dengan 10 jenis ubat. Ubat kencing manis, darah tinggi, kolesterol, dan macam-macam lagi lah, ada 10 jenis. Okey. Lepas tu baru ni dia datang, baru lagi last week dia datang, dia pun makan sendiri je ubat dia. Saya tengoklah ubat dia, ada 3 jenis je. 3 jenis. Lepas tu cakap, ubat kencing manis pun dah tak ada. Maksudnya dia dah berkurang lah. Hidup dia berkualiti lah. Instead of dia tidur je. Kadang dulu dia penat. Kadang-kadang penat. Tapi sekarang ni Alhamdulillah. Kadang-kadang tak boleh nampak dia tidur. Kurang banyak lah. Alhamdulillah lah.